Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Masih lagi kita ni dikurniakan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan yang amat mulia ini. Satu perkara yang begitu sinonim dengan bulan Ramadan adalah bagaimana bulan Ramadan ini sering disifatkan sebagai syahrul Quran, yakni bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Juga inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, yakni kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan pada ayat yang lain Allah berfirman, kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Oleh itu kita lihat bagaimana Sayyidina Rasul SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini apabila tiba bulan Al-Quran, bulan Ramadan, para sahabat dengan Nabi SAW amat memerhatikan aspek penjagaan Al-Quran, sama ada dengan membaca Al-Quran, mengulang kaji ayat-ayat suci Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini ingin saya berkongsi satu hadis Nabi SAW bagi semua para pendengar untuk sama-sama kita menghayati, untuk kita meneliti hubungan kita dengan Al-Quran itu bagaimana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi bersabda, "Man qara Al-Quran fastazharahu fa ahalla halalah wa harrama haramah adkhalahul jannah." Yang bermaksud barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan dia menzahirkan Al-Quran, dalam arti kata dia mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran, fa'ahalla halalah, dia menghalalkan apa yang Al-Quran katakan sebagai halal, wa harrama haramah, dan dia mengharamkan, dia mencegah daripada segala perkara yang Al-Quran haramkan, adkhalahul jannah. Balasannya adalah Allah akan masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perhatikan hadis yang telah saya bacakan tadi, bagaimana Nabi SAW memulakan dengan sabdaannya, "Man qara al-Quran", barang siapa yang membaca Al-Quran. Nah, ini perkara yang paling basic bagi setiap individu mukmin. Seharusnya kita ini tahu untuk membaca Al-Quran. Bagi para pendengar yang telah mahir membaca Al-Quran, maka alhamdulillah. Tapi persoalan saya ini adalah bagi mereka yang masih lagi berada pada tahap untuk mempelajari membaca Al-Quran. Jadi perkara yang paling dasar bagi setiap individu mukmin adalah seharusnya beliau ini mengetahui bagaimana membaca Al-Quran. Maka bagi mereka yang masih lagi berada pada tahap ini, seharusnya kita jadikan Ramadan ini sebagai pemangkin semangat kita untuk kita berusaha mencari kelas-kelas pengajian Al-Quran. Kerana Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita. Kalau bukan kita yang tahu membacanya, kalau bukan kita yang mahir membacanya, maka bagaimana? Untuk siapakah lagi yang bakal membaca ayat-ayat ini? Dan jadi itu perkara yang paling basic. Kemudian tahap yang kedua, Nabi berkata, "Fastazharahu", lalu dia ini mengamalkan, dia menzahirkan ayat-ayat ini. Dalam arti kata dia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan menghalalkan apa yang Al-Quran katakan sebagai halal, dan dia mencegah, dia tidak buat apa yang Quran katakan sebagai haram. Maka balasannya adalah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka mengamalkan isi kandung Al-Quran juga merupakan satu tuntutan agama yang perlu untuk kita perhatikan. Bagaimanakah hubungan kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala ini, para pendengar yang dimuliakan Allah? Adakah kita ini menghayati isi kandung Al-Quran? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itu kitab yang mana padanya tiada keraguan. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Semuanya daripada awal ayatnya sampai ke ayat yang terakhir, semuanya adalah jelas dan nyata. Allah kata hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Padanya terdapat petunjuk buat saya, dapat petunjuk buat anda, dapat petunjuk buat ahli keluarga, buat anak-anak, sahabat handai dan sebagainya. Maka persoalan saya adalah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk untuk kita. Adakah kita ini meneliti isi kandungnya? Adakah kita ini berusaha untuk menghayati pengajaran yang terkandung di sebalik ayat-ayat ini, ataupun tiada langsung hubungan kita dengan kitab suci Al-Quran ini? Subhanallah, seharusnya tidak sedemikian para pendengar yang dimuliakan Allah. Secara ringkas, kalau kita lihat dalam Al-Quran ini terdapat 1001 pengajaran. Begitu banyak sangat ayat-ayat yang mengandungi panduan, hikmah, teladan, bahkan kisah-kisah sekalipun. Sebagai contoh, saya nak bawa satu saja contoh. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, padanya terkandung 1001 kisah, pelbagai kisah. Ada kisah bagi orang yang saleh, para nabi, para anbiya.
Ada juga kisah bagi mereka yang tidak berjaya mendapat rahmat Allah, kisah tentang Iblis, tentang Fir'aun, tentang Namrud dan sebagainya. Pada waktu yang sama dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah orang yang biasa. Kisah saya, kisah anda. Kerana kadang-kadang bila kita beli kitab-kitab, buku-buku yang menjelaskan tentang kisah-kisah Al-Quran, yang kita hayati adalah kisah-kisah para Nabi, para Anbiya, maka mungkin ada orang akan berkata, ni Ustaz ni susah-susah betul saya nak menghayati kisah-kisah ini kerana ini menceritakan tentang para Nabi, para Anbiya. Mereka insan maksum yang tidak melaksanakan dosa kesilapan. Apakah terdapat dalam Al-Quran kisah tentang diri saya? Allah berfirman, وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ min kulli mathal. Kami telah menetapkan dalam Al-Quran ini bagi manusia daripada pelbagai perumpamaan. Pelbagai perumpamaan dalam erti kata semua kisah ada kat dalam. Jadi untuk kita menghayati isi kandung Al-Quran, menghayati kisah-kisah di sebalik ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ia merupakan suatu tuntutan agama. Marilah sama-sama kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita menanam tekad. Untuk kita menanam tekad kita untuk kembali menjalin hubungan kita dengan Al-Quran. Kerana sebagaimana saya sebut di awal tadi, ganjaran yang Allah kurniakan bagi mereka yang membaca Al-Quran, bagi mereka yang menghayati isi kandung Al-Quran, bagi mereka yang mengamalkan, menerapkan isi kandung Al-Quran ini adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah yang kita tunaikan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan segala hajat, segala harapan hati insya-Allah. Sekian tu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat berbuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.